Ada satu negara dulu paling kaya di dunia. Mata wang dorang digunakan semua orang. Lepas tu, satu kesilapan dan tumbang dalam 11 hari. Bukan kalah perang, kalah sebab hutang. Sekarang Amerika buat benda yang sama. Dan kalau dolar jatuh, ringgit korang pun terkena. Sebelum Amerika, Britain bos dunia, pound sterling tu duit paling berkuasa. Nak beli minyak, pound. Nak berdagang, pound. Semua orang perlukan pound. So Britain boleh buat apa je. Cetak duit sesuka hati, pinjam murah, belanja lebih dari mampu. Familiar tak? Sebab itulah yang Amerika buat hari ini. 1914, Perang Dunia Pertama. Untuk menang, Britain berhutang besar dengan Amerika. Menang perang, tapi kalah ekonomi. Duit habis bayar hutang. Rakyat sengsara. Dan masa inilah dunia mula beralih kepada dolar Amerika. 1925, ekonomi dah hancur. Tapi pemimpin Britain paksa nilai pound sama macam sebelum perang. Macam hutang keliling pinggang tapi pakai jam Rolex. Pengangguran melampau. Ekspor terlalu mahal. Rakyat merana. Ini bukan masalah ekonomi. Ini masalah ego. Pound dah jatuh 30% tapi masih mata wang utama. Macam mana? Paksaan. Dan Amerika buat benda sama. Gate namanya petrodollar. Minyak dunia wajib guna dolar. Tak ada dolar, tak boleh beli. Jajahan dulu guna tentera. Jajahan sekarang guna ekonomi. Perang Dunia 2. Britain hutang melebihi GDP. Basically bankrupt tapi masih berlagak superpower. Belanja duit yang tak ada, hidup atas pinjaman Amerika je. Setiap empayar yang jatuh cakap benda sama, kami terlalu besar untuk jatuh. 1956, Britain serang Suez. Amerika telefon, tarik balik tentera atau kami jatuhkan pound korang, sekat IMF, jual semua pound. Result bocor $100 juta, Amerika Syarikat seminggu, 11 hari. Empayar paling lama berkuasa tunduk. Siapa pegang hutang korang, dia pegang nasib korang. Sekarang bandingkan. Amerika, hutang 38.4 trilion dolar, 100% GDP. Tambah 2.25 trilion dolar setahun, faedah hutang 1.22 trilion dolar. Lebih dari belanja ketenteraan, 750 pangkalan tentera. Petrodollar. Pemimpin dalam denial, bukan serupa. Sama. Data rasmi dari Kongres Amerika sendiri. Tembok dah mula retak. China, Russia, 99% dagangan tanpa dolar. BRICS uji sistem pembayaran alternatif. 22 negara dah berdagang tanpa dolar Amerika Syarikat. Dolar dalam Reserve Global dari 85% jatuh ke 57%. Dolar tak jatuh esok, tapi ia sedang kehilangan kuasa. Dan bila kepercayaan hilang, ia hilang sekaligus. Apa korang boleh buat? 1. Diversify. Jangan letak semua telur dalam satu bakul. 2. Perhatikan tanda amaran. Ini bukan ramalan, ini dah berlaku. 3. Tingkatkan skill. Yang selamat bukan yang harap kerajaan, tapi yang bina kemahiran sendiri. Sejarah tak ulang, tapi ia ritem. Satu langkah korang boleh buat sekarang. Buka akaun RYT Bank, guna kod DAUSDK, claim angpau sampai RM88, deposit minimum RM1 je. Follow @dausdk37 untuk lagi konten macam ni.